Siapa kata Beza Axia kena pakai 6.5JJ sahaja? Okay guys, selamat pagi semua. Okay, hari ini pagi-pagi kedai Wan Cina datang sebiji kereta Beza nak tukar rim dengan tayar. Okay, so customer ni dia request lain sikit. Okay, dia tak nak 6.5JJ juga, dia nak 7JJ juga sebab dia nak main setup lain. So macam awal-awal video tadi kita kata, tak semestinya nak pakai 6.5JJ. Ini rim dari Velocview dia tukar 15x7JJ. Ni kalau nak banding dengan auto option tadi, dia pilih tau. Dia pilih auto option hitam kilat dengan ini. Beza langsung tak ada. Ini lagi cun, ada surat beranak lagi. Cuma floor foaming saja. Floor foaming pun tak beza banyak sangat. Okay, so spek yang dia pakai adalah 15x7 offset 35. Okay, dengan tayar 185 55 15 Kumho PS31. Okay, tayar ni dia cakap dia nak lain performance sikit. Kita bagi tayar bunga PS31, rotation cantik, potong air, grip semua okey. Okay, so jom kita tengok hasil pemasangan dan juga proses pemasangan untuk kereta ni macam mana. Jom. Di kanan Wan Cina ini AOW, ini Velocview yang kiri ni. Korang tengok ada beza ke? Cutting semua cun juga. Lagi Velocview ada surat beranak belakang, nampak? Memang cun Surat beranak Japan. Race 15x7 offset 35. Oi. Siapa kata 7JJ itu tak cantik? Tengok belakang duduk cun saja. Cuma depan je yang nampak keluar sikit. Tapi keluar sikit tu bukan tak cantik. Banyak kereta pun semua keluar depan sikit aja. Okey. Tapi ini bergantung kepada setup yang korang nak main lah. Okey. So inilah hasil selepas pasang dengan 185 55 15 Kumho dengan rim Veloz. Okey. T37 warna hitam kilat. Okey. Kita belanja sikit beauty shot. Okey. Macam biasa, kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah. Apa yang korang nak tengok seterusnya? Cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.